Kenapa US dan Israel pergi serang Iran? Iran at the point, dia tak ada serang apa-apa, dia tak ada buat apa-apa, dia tak ada tembak apa-apa. So, macam mana tu? Orang Amerika sendiri pun tak faham kenapa US pergi serang Iran, kecuali kalau benda tu disebabkan oleh Israel. Apakah yang membuatkan Trump nak serang dan apakah dia punya plan? Trump ni dia underestimate, within 3 weeks, 4 weeks this war gonna end, dia kata. Tapi kita tengoklah, dah masuk 2 bulan dah and the damage lagi teruk, harga minyak makin naik. Ya, tak faham ni kenapa kita macam nak kata relax tu tidak lah, tapi urgency of menyimpan minyak tu ataupun mencatu minyak tu tidak ada lagi di Malaysia berbanding dengan dekat Philippines macam doktor sini cakap. Minyak kita ni actually we are good for 6 months. Okay, mungkin yang 2 bulan tu we are very good. So next 2 months tu we are good. And the next 2 months tu kalau perang ni tak habis lagi, dah masuk critical. Subsidi ni sebenarnya pengacau. Bila dia masuk subsidi ni, dia mengganggu the freedom of market. Tapi itulah kemakmuran Malaysia. Tapi adakah kita satu hari nanti apabila kita tak mampu lagi, bapa tak mampu lagi bagi duit, adakah kita mampu hidup sendiri?